Tak kisahlah jual keripik ke, jual makanan ke, jual baju ke, jual kelas ke, jual training, semua boleh gunakan OMPay. Adakah fungsi OMPay sesuai untuk semua jenis bisnes? Okay, kalau kita tengok realiti hari ni, bukan semua usahawan bermula dengan modal besar ataupun tim ramai. Ada yang mula seorang-seorang, ada yang mula dari rumah, ada yang cuba untuk jual secara online tapi takut dengan benda teknikal. Jadi OMPay ni direka khas untuk bantu usahawan pada hari ini. Apa beza OMPay ni dengan platform lain? Okay, OMPay ni salah satunya kita boleh terima bayaran secara cashless, iaitu pelanggan boleh menggunakan QR untuk buat bayaran. Kemudian kita ada fungsi borang. Fungsi borang ni pelanggan isi form, kemudian dibayar menggunakan payment gateway dan pelanggan akan automatik dapat receipt dan juga dapat notifikasi melalui email, WhatsApp dan juga SMS. Selain tu kita sebagai usahawan, kita juga boleh ada ejen. Dari sistem OMPay ni kita boleh track ejen-ejen kita buat jualan. Jadi kita boleh tengoklah affiliate kita buat sale, ejen-ejen kita yang lain buat sale. Jadi kat situ mudah untuk kita sebagai usahawan untuk monitor.